di media dan social media and print media, banyak pemimpin PPJRS yang lompat ke parti lain termasuk warisan. Adakah mungkin sebab diorang ini tidak dapat jadi calon, dia jadi atau di PPJRS diorang masuk parti-parti membangkang hanya untuk bertanding? Saya pun tak tahu apa jawapan dia, cuma bagi saya itulah. Kalau kita tengok sebelum ini ramai atau banyak pihak termasuklah warisan membuat naratif dan framing bahawa JRS ini adalah parti lompat, sarang kepada orang-orang melompat. That was the framing and narrative. Tetapi kalau kita tengok dengan perkembangan terbaru ini, umpama mereka-mereka yang melompat ini termasuk kepimpinan parti-parti tertentu, not only I think PJRS atau JRS, tapi ada juga daripada BN, diberikan sambutan permadani merah. Siap ada PC lagi untuk meraihkan kemasukan mereka. Jadi saya fikir orang bilang apa, cakap tidak serupa bikin lah. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Kalau benda itu tidak mendatangkan manfaat pada kita, kita tentang orang melompat. Tapi bila mana benda itu orang bilang mendatangkan manfaat pada kita, kita terima masuk beramai-ramai. Tapi apa? Itu hak dan undang-undang tidak melarang. Tidak ada undang-undang kita sekarang melarang mana-mana pihak, bukan wakil rakyat. Ini pimpinan yang bukan rakyat, bukan wakil rakyat untuk berpindah parti. Itu hak mereka masing-masing. Dan apa juga tujuan mereka, karena disebabkan faktor calon atau tidak, saya tidak berminat untuk komen lah. Dan bagi saya mungkin kalau itulah punca setengah orang tersebut berpindah, bagi saya ini salah satu mungkin ruang pembersihan dalam parti lah. Sebab kita mahu pemimpin-pemimpin kita ini faham bahawa perjuangan kita bukanlah kepentingan individu itu. Jadi siapa juga yang diputuskan menjadi calon, kita kena terimalah. Itu cukup penting. Jadi itu hak masing-masing, itu hak warisan juga. Dan bagi saya terima kasihlah kepada warisan kerana mereka sendiri telah menjawab tuduhan yang mereka buat terhadap JRS sebelum inilah. Kalau sebelum ini bagi diorang JRS inilah sarang orang lompat, sekarang mereka menormalisasikan aksi lompatan itu dengan menerima pemimpin-pemimpin daripada parti lain. Dan kalau kita ingat sebenarnya this is not new for warisan. That's their track record. Remember, tahun 2018, kerajaan sudah terbentuk. Bukan hanya Ketua Menteri angkat sumpah, kabinet telah wujud. Tapi akhirnya tanpa the current Ketua Menteri itu letak jawatan, tiba-tiba ada pula kerajaan baru, ada pula orang lain angkat sumpah baru. Jadi bagi saya, this is not new to warisan actually. Mereka telah menormalisasikan aksi lompatan ini dalam insiden yang jauh lebih besar. Kalau ini biasa ini, lompat-lompat kalangan pimpinan khususnya menjelang pilihan raya, ini biasa. Cuma orang bilang heran juga kalau bilang kerana percaya kepada perjuangan warisan, kenapa dekat mau penamaan calon pula baru kau percaya kepada perjuangan warisan. So I think itu menjawab sendirilah apa punca mungkin lompatan. Just wait and see. Kita tengok kalau orang-orang ni mungkin diumumkan saja. Saya tidak mau buat spekulasi, but just wait and see. Tunggu nomination day. Kalau orang-orang inilah yang melompat ini menjadi calon, maka sahlah bahawa lompatan mereka ini disebabkan oleh faktor mau jadi calon. Jadi kita tunggu. Tidak payahlah Armizan buat spekulasi. Saya pun tidak jealous dengan tindakan mereka. It's their right. Tapi kalau menjawab tadi soalan bahawa adakah disebabkan faktor calon, tunggu. Berapanya? 15 hari bulan, tunggu. Kalau mereka jadi calon, maka itulah sebenarnya punca lompatan mereka jadi calon.
all the best dan terima kasih kepada Warisan kerana menerima orang-orang yang mungkin di hatinya tidak ada teras perjuangan kita itu, maka mereka bantu kita untuk tapis. Terima kasih. Thank you. Okay.